Dia tak pernah rasa. Ni first time. Macam ni rupanya rasa ayam goreng dia. Rangup, juicy pula tu. Sangat berbeza dari ayam goreng yang kita biasa makan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita nak buat ayam goreng style gerai akau. Cumanya dia tak guna Horlicks lah. Dia guna jenama lain tapi bahan yang sama. Caranya mudah sahaja. First kita nak campurkan 1 cawan tepung goreng ayam bersama setengah cawan tepung jagung, setengah cawan tepung beras dan juga setengah cawan tepung pulut. Masukkan 2 cawan air. Dia tak letak garam sebab tepung goreng ayam tu dah cukup masin. Okey, kacau sebati. Next kita nak masukkan serbuk minuman mak berkhasiat. Yang ni. Dia letak 2 sudu besar sahaja sebab kalau letak lebih ayam goreng jadi mudah hangit. Mungkin sebab gula dalam mak cukup. Dan last sekali bolehlah letakkan bijan putih. Okey, untuk ayam pula dia guna ayam yang telah direndam dengan air garam dengan menggunakan teknik brine. Celupkan ayam dalam adunan tepung kita tadi. Pastikan tepung tu tidak terlalu pekat. Bila kita angkat ayam tu, adunan tepung tu jatuh laju macam ni. Okey, panaskan minyak, jangan terlalu panas, agak-agak dalam 160 darjah macam tu. Bolehlah gorengkan ayam kita tadi. Kenapa minyak jangan terlalu panas? Sebab adunan tepung ni cepat brown bila goreng. Kita tak nak nanti bahagian luar hangit, dalam tak masak lagi. Okey, goreng sehingga ayam masak, angkat dan toskan, siap untuk dihidang. Nak makan macam tu saja boleh, nak makan dengan nasi pun boleh. Yang ni dia makan dengan nasi ayam, serius sedap. Dia ingatkan manis, rupanya tak. Memang rasa dia macam lemak-lemak savory nati gitu daripada bijan. Dan yang paling best sekali dia punya rangup tu. Sedap korang, memang serius sedap. Senang je buat dia, jangan lupa cuba tau. Bye-bye.